Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin menerangkan tentang projek saya iaitu residu final assessment. Okay, nama saya ialah Aina Badrisyah binti Muhammad Syamsul Amri. Nombor kad matrik AA 250798. DAG SEM 1 2025-2026. Okay, introduction. Residu ialah sebuah karya fantasi gelap menggabungkan thriller, supernatural, folklore, tempatan ke dalam naratif moden. Kisah ini berpusat pada Aras, seorang pemuda biasa yang mula menyedari keupayaan melihat makhluk gaib daripada kecil lagi. Cincin terkutuk ditemuinya membebaskan roh dendam Dewi Merunda, memaksa Aras berdepan dilema antara menyelamatkan orang lain atau kehilangan dirinya sendiri. Projek residu dihasilkan sebagai tugasan akademik dalam kursus penyusunan skrip dan storyboard. Fokus utama ialah membangun naratif fantasi gelap dengan elemen seram supernatural dan konflik moral. Okey, laporan yang telah saya buat merangkumi konsep, tema, logline, sinopsis, storyline, genre, format, proses, target audience dan strategi siaran. Matlamat projek yang saya lakukan, saya berharap saya dapat menghasilkan karya kreatif yang bukan sekadar tugasan tetapi berpotensi dikembangkan ke medium hiburan yang lebih luas, such as YouTube. Dalam YouTube, komik ke apa ke, saya sangat berharaplah dapat mengembangkan lagi saya punya cerita ini. Okay, konsep utama cerita saya residu ialah pertembungan antara manusia dengan residu dan manifestasi. Tema yang diketengahkan termasuk beban kuasa tersembunyi, pilihan moral pengorbanan serta pertembungan tradisi dan moden. Dewi Merunda sebagai roh folklore digabungkan dengan suasana kontemporari dengan menjadikan cerita ini relevan kepada remaja masa kini. Okey, konsep. Sebab cerita saya lebih kepada seram, pengorbanan dan pelbagai yang berkaitan dengannya lah. Dia cerita moden tapi dia ada kaitan dengan masa lalu diorang jugalah. Bagaimana manifesti ni boleh memberi impak kepada masa zaman sekarang, kenapa dia makin banyak semua tu. Dia ada dalam saya punya skrip lah. Okay, tema utama ialah beban kuasa tersembunyi. Sebenarnya Aras dia ada potensi untuk menyelamatkan manusia semua tu, tapi dia tak tahu beban kuasa dia tu macam mana. Jadi dia terasa terbeban. Dia rasa bersalah tengok orang lain semua terseksa sebab manifesti, tapi dia tak mampu buat apa-apa. Itu membuatkan dia jadi terbeban. Okay, seterusnya pilihan moral lah. Aras dia macam teragak-agak untuk selamatkan diri dia ataupun menyelamatkan orang lain. Okay, proses penghasilan residu ini bermula dengan penyusunan skrip dan storyboard. Setiap adegan dirancang untuk menunjukkan elemen supernatural dan konflik dalaman. Dalam produksi, lakonan dan dialog menekankan suasana dramatik. Seterusnya, post-production pula menambah kesan visual seperti transformasi cincin, aura gelap serta reka bunyi. Post-production pula menyemak semula skrip untuk memperbaiki tempo, konsentrasi cerita dan seterusnya saya akan menyediakan laporan akhir sebagai dokumentasi projek. Setelah
saya buat report semua tu, saya akan buat slide dan video penerangan tentang projek. Video yang sekarang yang akan dirakam akan dipost di YouTube. Okey, seterusnya logo. Okey, baiklah logo. Logo residu ni direka untuk mencerminkan identiti cerita yang berkhususkan fantasi gelap dan konflik batin. Tipografi merah, yang tulisan residu tu merah darah untuk melambangkan ancaman cincin yang bertukar menjadi pedang, simbol kuasa dan pilihan moral. Okey, yang dekat latar belakang yang macam nampak habuk-habuk tu macam asap tu kan, sebenarnya dia aura ungu dan hitam, menggambarkan residu gaib yang mengelilingi dunia aras. Dia visual dia dramatik sesuai dengan tema supernatural dan konflik batin. Lepas tu, identiti visual cerita. Logo berfungsi sebagai lambang utama skrip, boleh digunakan untuk poster, intro video dan kulit laporan semua tu. Jadi logo ni penting lah untuk kita menunjukkan identiti cerita kita lah, bagi cerita kita tak dicuri apa semua tu. Lepas tu, tulisan semua tu dah melambangkan lah cerita tu bagaimana, seram ke tak, dia punya pedang tu bentuk dia kan melambangkan apa semua tu. Semua ni ada simbolik lah kepada cerita yang akan ditayangkan lah. Okay, bagi genre dan format pula, residu ni dia berfantasi gelap. Macam yang banyak kita cakap tadi kan, dia fantasi gelap. Okay, dia memang fantasi gelap bercampur dengan thriller supernatural. Dengan beberapa elemen seram, action dan misteri yang mengekalkan suspense dan konflik batin watak. Membuatkan kita rasa macam, apa akan jadi seterusnya, apa yang akan berlaku seterusnya. Okay, baiklah. Format cerita ni, dia boleh jadi drama, dia boleh jadi komik, dia boleh jadi animasi sebab dia banyak aksi, dia banyak suspense, banyak plot cerita yang menarik lah. Lepas tu kalau animation saya rasa pun sesuai jugalah sebab dia banyak petualangan, lepas tu banyak juga action pergaduhan semua tu, serangan daripada makhluk-makhluk manifesti macam mana diorang lawan. Jadi saya rasa benda tu sesuai jugalah untuk buat animasi. Cerita saya sesuai jugalah nak buat animasi. Okay, target audience dan broadcast. Saya rasa skrip ini boleh disasarkan kepada remaja dan golongan belia yang berusia 16 hingga 25 tahun. Bagi yang sesiapa yang gemar karya fantasi gelap dan folklore tempatan yang selepas tu kalau broadcast pula saya lebih prefer dekat platform YouTube, Netflix dan Viu. Selain daripada festival selam pelajar atau slot drama. Sebabnya cerita saya ni nak ditayangkan episod di TV pun macam tak berapa sesuai lah sebab Malaysia sekarang ni dia lebih suka buat drama yang aneh-aneh. Drama curang-curang, jadi macam kurang lah saya rasa kalau nak buat drama tu. Tapi kalau saya rasa kalau buat komik ataupun animasi saya rasa boleh sebab dia banyak action dalam ni. Okey, logline dia seorang pelajar. Seorang remaja lah, dia bukan pelajar. Yang pelajar tu orang lain sebab dia dah habis belajar dah pun. Dia seorang remaja yang mampu melihat makhluk gaib, lepas tu dia jumpa cincin terkutuk yang membebaskan roh pendendam, lalu terpaksa memilih antara menyelamatkan orang lain atau tenggelam dalam kegelapan. Okay, sinopsis. Aras seorang remaja kedai sebaneka, lepas tu dia diganggu makhluk gaib dan
Dia diganggu makhluk gaib tu daripada kecil lagi. Lepas tu dia menjumpai cincin keramat yang membebaskan roh Dewi Merunda. Kuasa gelap mula menguasai dirinya, namun dia dibantu Ramin dan Hakim. Salman pula cuba merekrutnya ke organisasi rahsia. Aras akhirnya belajar menerima kuasa sebagai amanah, bukan sekadar sumpahan. Okay, storyline bermula dengan Aras diganggu makhluk gaib. Lepas tu cincin. Lepas tu Dewi Merunda dibebaskan. Lepas tu seterusnya dibantu Rahim. Salma menekan dengan tawaran organisasi. Aras memilih menggunakan kuasa sebagai amanah demi melindungi orang lain. Okay, character design. Yang rambut panjang ni Aras. Lepas tu yang berpakaian kebaya semua ni dan adik mempunyai pedang panjang berwarna coklat ni Dewi Merunda. Lepas tu perempuan berambut pendek ini Naura. Lepas tu lelaki berkacamata hitam Ramin. Yang seorang lelaki mempunyai kepak sayap semua ni Hakim. Seterusnya Salman. Dan akhir sekali Suri. Konsep art, visual dunia fantasi gelap, supernatural seperti rumah unsang, hospital sakit jiwa, kedai boneka, dunia residu dan manifestasi gelap. Elemen residu dan manifesti, reka bentuk dan kuasa. Aras mempunyai mata yang bercahaya, watak tu mempunyai watak tersendirilah. Okay, simbolisme cincin dan pedang. Cincin terkuduk, transformasi pedang, lambang kuasa gelap dan pilihan moral. Mood visual, warna dominan, hitam, ungu, gelap, merah, semua tu warna-warna yang gelap tu lah untuk cerita ni. Lepas tu suasana yang dramatik, tegang, suram, pencahayaan rendah dan tekstur yang kasar. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Susaimi yang telah mengajar saya untuk membuat skrip, slide semua ni, storyline semua tu. Saya berterima kasih banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menamatkan rakaman ini.